Pernah tak anda terfikir, kenapa orang kaya sanggup membayar ratusan, ribu malah jutaan ringgit hanya untuk sebuah jam tangan? Bukankah telefon pintar sudah cukup untuk melihat waktu? Namun bagi golongan elit, jam tangan bukan sekadar alat penunjuk masa, ia adalah simbol kuasa, kejayaan dan warisan. Di pergelangan tangan mereka terletak karya seni, mekanikal yang dihasilkan dengan ketelitian luar biasa. Setiap komponen kecil disusun dengan kepakaran tinggi, mengambil masa berbulan malah bertahun untuk disiapkan. Ada jam yang dikeluarkan dalam jumlah terhad, menjadikannya rebutan kolektor seluruh dunia. Ada pula yang nilainya meningkat saban tahun, menjadikan ia bukan sekadar aksesori, tetapi pelaburan bernilai tinggi. Daripada Rolex yang melambangkan status, Patek Philippe yang diwariskan turun-temurun, hingga Audemars Piguet yang menjadi pilihan selebriti dan ahli perniagaan berjaya. Setiap jenama membawa cerita tersendiri. Jam mewah bukan tentang menunjuk, tetapi tentang pencapaian. Ia menjadi lambang disiplin, usaha dan kejayaan seseorang dalam membina empayar mereka. Dalam video kali ini, kita akan bongkar 10 jam mewah yang sering menjadi pilihan orang kaya dan golongan elit dunia, bersedia untuk melihat harga yang mungkin boleh membeli sebuah rumah, malah lebih. Menyusuri liku sejarah, membina masa depan gemilang, kerana setiap kisah adalah inspirasi. Cerita Malaysia. Di tempat ke-10, kita mulakan dengan jenama yang berani memecah tradisi dunia horologi. Hublot Big Bang dilancarkan pada tahun 2005. Model ini terus mencipta fenomena kerana reka bentuknya yang moden, besar dan penuh karakter. Hublot memperkenalkan konsep art of fashion, iaitu gabungan material luar biasa seperti emas 18K, titanium, seramik, karbon fiber malah getah asli dalam satu jam tangan mewah. Reka bentuknya yang sporty dan maskulin menjadikan ia pilihan atlet ternama dunia, selebriti Hollywood serta usahawan muda berjaya. Hublot tidak bermain dengan gajah klasik semata-mata. Sebaliknya tampil agresif dan futuristik sesuai dengan imej orang kaya generasi baharu yang berani mengambil risiko. Dari segi harga, Hublot Big Bang boleh bermula sekitar ratusan ribu ringgit dan meningkat sehingga jutaan ringgit untuk edisi terhad. Setiap perincian mekanikalnya dihasilkan dengan ketelitian tinggi, menjadikannya bukan sekadar aksesori, tetapi simbol kejayaan dan gaya hidup eksklusif. Itu baru nombor 10, sudah mencecah ratusan ribu ringgit. Bayangkan pula jam di kedudukan seterusnya yang membawa sejarah lebih panjang dan reputasi lebih kukuh dalam kalangan golongan elit. Jika Hublot melambangkan keberanian moden, ranking ke-9 pula memancarkan keanggunan klasik yang tidak lapuk dek zaman. Jom kita lihat jam legenda di tempat seterusnya. Di kedudukan ke-9, hadir sebuah jam tangan yang syarat dengan sejarah dan keanggunan. Cartier Santos diperkenalkan pada tahun 1904. Cartier Santos merupakan antara jam tangan pergelangan tangan terawal di dunia yang direka khas untuk juruterbang Alberto Santos Dumont. Dari situlah bermulanya legasi jam ikonik ini. Reka bentuknya cukup unik dengan bentuk segi empat dan skru terdedah pada bezel, menjadikannya mudah dikenali walau dari jauh. Cartier terkenal sebagai jenama barang kemas mewah, dan sentuhan elegan itu jelas terpancar pada setiap inci Santos. Ia bukan jam yang terlalu sporty atau terlalu kompleks, tetapi tampil dengan aura sofistikated dan berkelas tinggi. Golongan korporat, bangsawan dan ahli perniagaan mapan sering memilih Cartier Santos kerana imejnya yang profesional dan eksklusif. Harganya pula boleh mencecah puluhan hingga ratusan ribu ringgit bergantung kepada material seperti emas atau keloli premium. Cartier Santos membuktikan bahawa jam mewah bukan hanya tentang mekanikal, tetapi juga tentang sejarah, warisan dan identiti. Jika ranking ke-9 memancarkan keanggunan klasik Perancis, ranking seterusnya pula membawa kita ke dunia ketepatan kejuruteraan yang lebih teknikal dan berprestij. Jenama ini terkenal dengan kualiti enjin dalaman yang sangat dihormati dalam industri horologi. Apakah jam yang menjadi pilihan golongan elit yang mahukan prestasi dan reputasi dalam satu masa? Teruskan bersama ranking ke-8. Di tangga ke-8, kita menampilkan jenama yang sinonim dengan ketegasan, ketepatan dan prestij. W.C. Schaffhausen ditubuhkan sejak tahun 1868 di Switzerland.
Edge dikenali dengan kejuruteraan, mekanikal yang kukuh serta reka bentuk yang maskulin dan profesional. Model seperti Portugiesa dan Big Pilot menjadi pilihan ahli perniagaan berjaya. Juruterbang dan golongan korporat yang mahukan imej berwibawa. Reka andil yang bersih, angka yang jelas serta saiz casing yang besar memberi aura kepimpinan dan keyakinan tinggi. Walaupun tampil dengan gaja minimalis, teknologi di dalamnya sangat kompleks dan berketepatan tinggi. Setiap pergerakan direka dengan teliti, mencerminkan tradisi pembuatan jam Swiss yang unggul. Harga untuk model tertentu boleh mencecah ratusan ribu ringgit, terutama edisi emas atau komplikasi khas. Ia bukan sekadar jam tangan, ia adalah simbol disiplin, kejayaan dan kemewahan yang tidak perlu terlalu menonjol untuk diiktiraf bagi mereka yang menghargai keanggunan profesional dan kekuatan karakter. AWC Schaffhausen adalah pilihan yang melambangkan kelas sebenar. Jika di ranking 8 kita, menonjolkan ketegasan maskulin dan prestij profesional Edge. Ranking seterusnya membawa kita ke dunia jam yang benar-benar ikonik, rekaan yang berani, futuristik dan terus dikenali di seluruh dunia. Bersiaplah untuk melihat jam yang bukan sekadar alat waktu, tetapi simbol status elit yang memukau pengumpul dan selebriti di ranking 7. Di tangga ke-7, kita berjumpa dengan Audemars Piguet Royal Oak, jam tangan ikonik yang mencipta revolusi dalam dunia horologi. Diperkenalkan pada tahun 1972, Royal Oak terkenal dengan bezel berbentuk oktagon dan skru terdedah yang unik, menjadikannya mudah dikenali di seluruh dunia. Jam ini menggabungkan gajah sporty dan kemewahan, sesuai untuk golongan elit yang mahukan sesuatu berbeza dari rekaan klasik biasa. Material premium seperti emas, platinum dan stainless steel serta pergerakan mekanikal dalaman yang halus menjadikannya antara jam paling diidamkan pengumpul. Harganya boleh mencecah jutaan ringgit untuk edisi khas, menjadikannya lambang kejayaan dan status sosial tinggi. Memakai Royal Oak bukan sekadar aksesori, tetapi pernyataan anda menghargai ketelitian, seni mekanikal dan keberanian reka bentuk yang menonjol di setiap pergelangan tangan. Jika Royal Oak membawa kita ke dunia keberanian dan inovasi reka bentuk, ranking seterusnya menampilkan jam tangan yang futuristik, ultra ringan dan eksklusif bukan sahaja simbol kemewahan, tetapi juga teknologi tahap tinggi yang menakjubkan. Bersedia untuk terpesona dengan jenama yang sering menjadi pilihan jutawan muda dan atlet elit dunia di ranking 6. The most expensive piece of Richard Mille that I have in my collection is the Sapphire RM56. Look how beautiful is the movement. It's 3 pieces prototype. How much is this? It's $4 million. Do you like it? It's a bit fat. Yes. Di tangga ke-6, kita berjumpa dengan Richard Mille, jenama jam yang sinonim dengan teknologi futuristik dan keberanian reka bentuk. Model ringgit Malaysia series terkenal kerana sangat ringan, menggunakan bahan canggih seperti titanium, karbon TPT dan keramik namun tetap kukuh dan tahan lasak. Jam ini sering menjadi pilihan atlet elit, jutawan muda dan peminat jam yang mahukan sesuatu yang luar biasa. Pergerakan mekanikal di dalamnya sangat kompleks, menunjukkan ketelitian tinggi dalam setiap komponen. Malah setiap jam boleh dianggap karya seni mekanikal tersendiri. Harga bagi model tertentu boleh mencecah puluhan juta ringgit, terutamanya edisi terhad atau kolaborasi khas. Richard Mille bukan sekadar jam tangan, ia adalah simbol gajah hidup ultra mewah, keberanian dan inovasi yang melampaui norma jam tangan tradisional. Jika Richard Mille menampilkan teknologi futuristik dan keberanian rekaan, ranking seterusnya membawa kita ke jam yang sporty luxury, sukar diperoleh dan sering menjadi pelaburan jangka panjang. Bersedia untuk melihat jenama yang sering dianggap sebagai raja sebenar dalam dunia jam mewah di ranking 5. No one cares. And what was the peak price of the watch in the market? It was $1.5 million. This piece has over 1,000 pieces of diamonds and it's made for high-profile customers. It's out of catalog model. Di tangga ke-5, kita tampilkan antara jam paling diburu di dunia, Patek Philippe Nautilus. Diperkenalkan pada tahun 1976. Nautilus dikenali dengan reka bentuk sporty luxury yang elegan,
lengkap dengan bezel berbentuk segi lapan lembut dan kemasan yang sangat halus. Apa yang menjadikan Nautilus begitu istimewa ialah tahap eksklusivitinya. Untuk mendapatkannya bukan mudah, senarai menunggu boleh mencecah bertahun-tahun. Permintaan yang tinggi dan pengeluaran yang terhad menyebabkan nilainya sentiasa meningkat. Malah ada model yang dijual semula pada harga jauh lebih tinggi daripada harga asal. Setiap pergerakan mekanikalnya dihasilkan dengan ketelitian luar biasa, mencerminkan reputasi Patek Philippe sebagai antara pembuat jam terbaik dunia. Bagi kolektor dan golongan elit, memiliki Nautilus bukan sekadar soal gaja, ia adalah simbol warisan, prestige dan pelaburan jangka panjang yang bernilai tinggi. Jika ranking 5 menampilkan jam yang eksklusif dan menjadi rebutan pengumpul, ranking seterusnya pula adalah model yang cukup terkenal dan sering dikaitkan dengan kejayaan, kuasa dan dunia perlumbaan. Bersedia untuk melihat antara jam paling ikonik dan paling diburu dalam pasaran global di ranking 4. Di tangga keempat, kita menampilkan model yang cukup legenda, Rolex Daytona. Jam ini sinonim dengan dunia perlumbaan dan prestasi tinggi. Diperkenalkan pada tahun 1963, Daytona direka khas untuk pemandu kereta lumba profesional, lengkap dengan fungsi kronograf yang tepat dan tahan lasak. Rekaannya yang sporty tetapi elegan menjadikan Daytona pilihan ramai tokoh ternama dunia. Malah, model tertentu seperti edisi Paul Newman pernah dijual pada harga yang memecahkan rekod lelongan antarabangsa. Permintaan terhadap Daytona sentiasa tinggi, menyebabkan nilainya melonjak dalam pasaran sekunder. Ada model yang sukar diperoleh walaupun mempunyai wang yang cukup, kerana ia juga soal hubungan dan status. Rolex Daytona bukan sekadar jam tangan, tetapi simbol kejayaan, kuasa dan pencapaian di tahap tertinggi. Jika ranking 4 menampilkan ikon dunia perlumbaan yang penuh prestige, ranking seterusnya membawa kita ke tahap ketelitian mekanikal yang lebih kompleks dan eksklusif. Jam ini bukan sahaja mahal, malah dihasilkan dalam jumlah yang sangat terhad, menjadikannya karya seni sebenar dalam dunia horologi di ranking 3. Di tangga ketiga, kita melangkah ke dunia ketukangan Jerman yang luar biasa. Liang dan S.N. Grand Complication. Jenama ini terkenal dengan ketelitian ekstrim, kemasan tangan yang halus serta standard kualiti yang sangat tinggi. Model Grand Complication adalah antara jam paling rumit pernah dihasilkan. Ia menggabungkan pelbagai fungsi kompleks seperti perpetual calendar, moon phase dan minute repeater dalam satu mekanisme yang sangat terperinci. Setiap unit dihasilkan dalam jumlah yang sangat terhad, menjadikannya amat eksklusif. Proses pembuatannya boleh mengambil masa bertahun-tahun dan setiap komponen diperiksa dengan teliti sebelum dipasang. Harga bagi model ini boleh mencecah puluhan juta ringgit, menjadikannya antara jam paling mahal di dunia. Memiliki Liang dan S.N. bukan sekadar memiliki jam tangan. Ia adalah simbol penghargaan terhadap seni mekanikal tahap tertinggi dan warisan ketukangan Eropah yang agung. Jika ranking 3 menampilkan ketelitian luar biasa dari Jerman, ranking seterusnya membawa kita kepada jenama yang sering dianggap sebagai kemuncak kemewahan klasik dunia jam tangan. Jam ini terkenal dengan komplikasi yang sangat rumit dan rekod harga lelongan yang mencipta sejarah. Bersedia untuk menyaksikan legenda sebenar dunia horologi di ranking 2. Di tangga kedua, kita berada di puncak dunia ketukangan klasik Patek Philippe Grand Complications. Inilah kategori jam yang mempamerkan tahap kerumitan mekanikal paling tinggi, menggabungkan fungsi seperti perpetual calendar, minute repeater, tourbillon dan pelbagai komplikasi lain dalam satu karya agung. Setiap unit dihasilkan dengan ketelitian luar biasa oleh pembuat jam pakai yang berpengalaman bertahun-tahun. Proses pembuatannya boleh mengambil masa yang sangat lama kerana setiap komponen dipasang, dilaras dan diuji secara manual bagi memastikan ketepatan maksimum. Model dalam kategori ini sering mencipta rekod harga di pentas lelongan antarabangsa, mencecah puluhan malah ratusan juta ringgit. Ia bukan sekadar jam tangan, tetapi simbol warisan keluarga, pelaburan generasi dan status sosial tertinggi. Memiliki Patek Philippe Grand Complications bermaksud anda berada dalam kelompok kolektor elit dunia yang benar-benar memahami nilai, seni dan sejarah horologi. Jika ranking 2 menampilkan kemuncak komplikasi mekanikal klasik,
Ranking terakhir membawa kita ke tahap kemewahan yang benar-benar luar biasa, bukan sekadar kompleks, tetapi dihiasi permata paling jarang dan bernilai tinggi. Bersedia untuk menyaksikan jam tangan termahal dunia yang melambangkan kemewahan mutlak di ranking pertama. Di tangga pertama, inilah simbol kemewahan mutlak dunia, Ralph Simmons Hallucination. Jam ini bukan sekadar penunjuk masa, tetapi karya seni perhiasan paling luar biasa pernah dihasilkan. Dicipta oleh jenama permata terkenal Ralph Simmons. Setiap inci jam ini dihiasi berlian berwarna yang sangat jarang ditemui, seperti merah jambu, biru, kuning dan hijau. Keistimewaannya bukan hanya pada jumlah berlian, tetapi pada kualiti dan keunikan setiap batu permata yang dipetia dengan ketelitian ekstrim. Proses penyusunan dan pemotongan batu mengambil masa yang panjang bagi memastikan kilauan maksimum dari setiap sudut. Rekaannya yang penuh warna menjadikan jam ini kelihatan seperti pelangi mewah yang berkilau di pergelangan tangan. Nilainya dianggarkan mencecah ratusan juta ringgit, menjadikannya antara jam tangan termahal pernah dicipta di dunia. Ia bukan direka untuk kegunaan harian, tetapi sebagai lambang kekayaan tahap tertinggi dan kemewahan tanpa kompromi. Memiliki Ralph Simmons Hallucination bermaksud berada dalam kelompok ultra kaya dunia, satu simbol eksklusiviti yang hampir mustahil ditandingi. Dari ranking 10 hingga ranking 1, kita telah melihat bagaimana jam tangan bukan sekadar alat melihat waktu. Ia adalah simbol kejayaan, kuasa, warisan dan identiti. Setiap jenama membawa cerita tersendiri daripada kejuruteraan Swiss yang teliti, rekaan ikonik yang mencipta revolusi, sehinggalah karya seni bertatahkan permata bernilai luar biasa. Jam mewah bukan hanya soal harga, tetapi tentang status, cita rasa dan penghargaan terhadap seni mekanikal yang rumit. Ada yang memilih gajah sporty, ada yang sukakan klasik elegan, dan ada yang mahukan kemewahan paling ekstrim. Kalau anda diberi peluang, jam mana yang menjadi pilihan hati anda? Jika anda suka konten seperti ini, penuh fakta menarik, ranking eksklusif dan kisah dunia kemewahan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan kongsikan video ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk kami terus bawakan cerita hebat di channel Ceritera Malaysia. Jumpa lagi dalam ranking seterusnya. Terima kasih atas sokongan anda. Bersama kita bina semangat Malaysia.